I kena attack on this video sebab I spend baju raya sampai Ada yang komen cakap membazir. Tak takut kena hisap ke? Thank you atas peringatan korang, but thank you so much siapa yang komen positif. Dan ada juga yang petikaikan pasal muka I nampak lain. Before I explain kenapa muka I nampak lain, I nak tunjuk apa yang I beli from Aeon. Actually I beli 5 pasang baju, tapi 3 tu untuk my mom and 2 untuk I. Yang I beli ni last minute shopping je. So the first one, I bought this dress. Sumpah cantik. Ara Norisa harga RM159. This is how it look. Oh my god. Kalau I beli baju dekat Aeon, dia ada brand Putri. Banyak tau brand dia. Tapi mostly baju diorang tak perlu iron. I rasa I nak pakai baju ni hari ni. So graduate with me dengan I kejap lagi. Rasa muka I nampak lain sebab cara I make up. Also, I tukar I punya lens. Lens ni actually dia bagi effect tau kat muka I. Sebelum ni I suka pakai lens sizing 16mm. Sekarang I pakai sizing 14mm. So dia nampak lagi kecil, lagi matured. Ada orang tegur sebab dagu I tak ada kena mengena pun. Dagu I memang I tak usik apa-apa. My lips of course sebab I pakai lip liner and I matchkan dengan pakai lip gloss. Bibir I nampak tebal. Itu je. Ara Norisa harga RM149. Baju ni I beli sebab I nak matching dengan kakak ipar I. I beli 2, satu untuk dia and satu untuk I. So kita orang boleh matching-matching. Baju ni tak perlu iron. Okay, tapi the quality daripada QC, jahitan kurang kemas. But don't worry, I jadi tak kisah. I tahu kalau I pakai selesa, I suka. Design dia familiar dengan ada brand lokal. Baju ni I akan try on nanti. Hari ni I nak pakai this dress. Saya akan buat video graduate with me pakai baju ni dekat next video. So jumpa korang kat video saya. Sebab video ni I rasa dah macam panjang untuk explain